Zikir rukuk dan sujud. Ya? Zikir rukuk dan sujud. Bila kita rukuk, baca apa? Subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat Baihaqi ada sebut wa bihamdih. Tapi yang sahih daripada Nabi, wa bihamdih dhaif. Yang sahihnya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la untuk sujud. Subhana rabbiyal azim untuk rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la untuk sujud. Berapa kali? Berapa kali? 3. 4 kali boleh? Nabi kata paling kurang 3 kali. Saya biasa buat 4 kali. Sebab tu kita kena baca hadis bagi habis. 3 kali itu paling kurang. Ada seorang sahabat dalam hadis yang sahih, dia kata, Nabi punya rukuk, sujud, Nabi punya rukuk, Nabi punya sujud dan Nabi punya qiyam, panjangnya lebih kurang sama. Sunnah Nabi, perbuatan Nabi. Taklah wajib, tak. Tapi sunnah ni. Kan kita nak bincang sifat salat Nabi kan. Sunnahnya, bila kita, qiyam kita sama panjang dengan rukuk kita, sama panjang dengan sujud kita. I'tidal pun sama. I'tidal pun sama panjang. Tapi biasanya kita rukuk sekejap kan. Sujud pun, i'tidal lagi sekejap. Imam tu baca doa panjang sikit. Waktu i'tidal. Dia kata, imam ni mati ke apa? Lambat kan ni? Tak. Sunnah bagi panjang sikit. Tapi jangan panjang sangat. Panjang sikit lah. Biar sama. Macam orang bila tengok kita punya qiyam, sujud, rukuk, kita nampak macam seimbang. Okey? Baik. Selain daripada tu, saya sebut tadi, pasal apa nak buktikan Nabi buat lebih pada 3 kali? Sebab kalau Nabi baca surah yang panjang dalam qiyam, dah tentulah rukuk dia pun panjang. Bila rukuk panjang, nak baca apa? Bacalah zikir tu berulang-ulang kali. Dan juga dalam sujud pun bacalah zikir tu berulang-ulang kali. Bukan 3 kali je, lebih pada tu. Nabi sebut dalam hadis paling kurang 3 kali. Lebih pada tu boleh. Tapi adakah itu saja lafaz untuk rukuk dan sujud? Tidak. Ada lagi lafaz yang lain. Seperti contohnya, yang tuan-tuan pun biasa tengok dalam hadis Bukhari, Nabi baca dalam rukuk dan sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Itu pun bacaan dalam rukuk dan sujud. Ada tak bacaan lain lagi? Ada. Ada lagi bacaan yang lain. Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Itu pun bacaan dalam rukuk dan sujud. Ada lagi bacaan lain? Ada lagi bacaan lain. Sekejap, saya nak ingat. Bacaan yang satu lagi, Allahumma salli. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, hadis riwayat Abu Daud, juga dengan sanad yang sahih. So kita bacalah. Bila imam tu rukuk panjang sikit, sujud dia panjang sikit, kita pelbagaikan bacaan. Pelbagaikan bacaan. Boleh tak doa dalam rukuk? Biasa orang doa dalam sujud kan? Imam rukuk panjang tak? Boleh tak doa? Boleh. Kerana dalam hadis Nabi doa dalam rukuk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli, ya Allah, ampunkan dosa saya. Nabi baca dalam rukuk dan Nabi baca dalam sujud. Yang bezanya zikir rukuk dengan sujud ni, subhana rabbiyal a'la dengan subhana rabbiyal azim. Yang saya baca tadi, baca dalam rukuk boleh, baca dalam sujud boleh. Selain daripada tu. Saya dah baca tadi kan? Ada dalam tu kan? Ada dalam tu. Nanti tuan-tuan baca. Hafal. Hafal rugi lah masuk seminar tak hafal kan? Balik ni hafal insya-Allah. Mudah-mudahan. Macam mana cara nak hafal tuan-tuan? Macam mana hafal? Cara nak hafal kena buat. Tampal ni, ambil slide ni, tampal dekat tempat kita solat. Tapi jangan tinggi sangat, bawah sikit. Sebab kita nak baca waktu sujud dan rukuk kan. Jadi sebelum nak sujud tu turun tu, tengok. Okey. Ataupun letak kat bawah. Kita baca lah. Bila kita baca 3 kali, 4 kali dalam solat, takkan ada apa lagi. Kan? Bila kita buat, insya-Allah boleh hafal. Cuma saya ada satu lagi doa yang saya tak hafal sebab panjang sikit dalam proses. Yang tadi tu semua dah hafal lah. Saya dah buat dalam solat.
Yang ada satu lagi. Sebenarnya ada satu lagi riwayat panjang sikit, tapi sampai sekarang saya tak hafal lagi. Saya cuba sebab dia ada perkataan-perkataan yang dekat-dekat. Kita akui kelemahan kita manusia, kita bukan Arab pun kan. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka qalbi wa sam'i wa basari. Saya tak boleh hafal dia punya sunan dia. Nak sebut basari dulu ke, penglihatan ke, sam'i ke, saya tak boleh tu. Masih lagi mencubalah kan. Tapi sunnah, siapa yang boleh hafal boleh hafal. Bagus. Baik.